kita set up untuk Akmal Jewel ni bermula pada tahun 2019. Kita daftar sebagai syarikat yang sah lah 2018. Sebelum tu kita ada nama lain, cuma revolusi untuk kita kembangkan kita punya perniagaan tu kita mula pada 2018. Kita daftar secara sah dan dari segi orang kata apa, perjalanan bisnes tu agak proper lah. Kita start pada tahun 2018. 2018. Sebelum masa 2018 tu dah start menggunakan nama Akmal Jewels. Sebelum 2018 kita pakai nama Gurkha Newbie. Gurkha Newbie. Selama 2 tahun lah. So macam mana terdetiknya nak buat perniagaan batu permata cincin ni? Batu permata ni sebelum tu kita study lah, kita belajar dalam bidang jewellery ni juga. Background saya belajar di UiTM Shah Alam dalam bidang Art and Design, Fakulti Art and Design dalam jurusan seni reka logam contemporary. Logam contemporary? Ya, betul. Bukan seni halus? Seni halus, ya juga, tapi dia bidang lain. Oh, bidang lain. Dia lebih detail lah. Ya, lebih detail dalam bidang seni reka logam contemporary. Okay. Mesti kita ada major, kita ada 2. Satu metalwork, satu lagi jewellery. Okay. Jadi saya memilih bidang jewellery ni lah. Okay. Barang kemas kan. Dari situlah terdetiknya kita nak belajar mengenai barang-barang kemas, batu-batu permata, penilaian batu permata yang sebenar mengikut grade dan kualiti.